mengembalikan satu pasukan yang besar to stabilize politik dalam negara kita. And to do that is definitely boleh diletakkan kepada seseorang yang boleh dijadikan the unifying factor. And I believe that I can do that. Media used to call me as an operator. Is that wrong for me to operate another round of action just to make sure that everyone will come as one? There's nothing wrong. Masa bila yang orang meletakkan saya ni sebagai peneraju di hadapan? Mungkin atas sifat kerana saya telah menjadi ketua lembaga. But I personally tidak meletakkan diri saya begitu. Saya meletakkan diri saya ni sebagai pejuang untuk semua. And I can talk to anyone dalam political arena hari ini. Saya boleh bercakap dengan semua pihak.